Sekarang ada buku-buku tajwid. Dalam buku tajwid itu tertulis idgham, ikhfa, iqlab, ya kan? Izhar. Ada tak itu di zaman Nabi? Ada? Tak ada. Lalu macam mana seseorang belajar tajwid, belajar tahsin ni? Adakah menyelisih Nabi? Nampak kan? Dah mulai pening dah. Jadi jemaah dikasihi oleh Allah, kalau ada orang kata tajwid tak ada di zaman Nabi, tajwid tak ada di zaman Nabi. Siapa kata tajwid tak ada di zaman Nabi? Tajwid ada di zaman Nabi. Cuma penamaan izhar, idgham, ikhfa, iqlab itu baru diciptakan. Penamaannya sahaja. Tapi tajwidnya dah ada, dan penamaan itu untuk memudahkan orang A'jam. A'jam macam kita yang bukan orang Arab, yang tak faham dengan baca Quran. Zaman Nabi SAW, orang baca Quran macam mana? Sahabat talaki dengan Nabi, bermusyafahah dengan Nabi, Nabi dengan malaikat Jibril, sahabat dengan Nabi, dan terus tabi'in dengan sahabat, seterusnya sampai kepada kita. Itu sebabnya Imam Jazari mengatakan wal akhdhu bitajwidi hatmu lazimu man lam yujawwidil qur'ana athimu li'annahu bihi ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Membaca Al-Quran dengan tajwid adalah sesuatu yang wajib. Siapa yang tak baca Al-Quran dengan tajwid, dia berdosa. Kerana apa? Kerana Al-Quran diturunkan dengan tajwid, begitu sampai kepada kita pun juga dengan tajwid. Cuma kerana kita orang A'jam, macam mana nak bezakan di mana letak dengung, di mana letak jelas? Maka dibuatlah oleh ulama kaedah-kaedah supaya membagi faham orang awam.